ABC. Ais batu campur. Tahu tak siapa sebenarnya yang cipta dessert ni? First kali, ABC ni sebenarnya bukanlah asal dari Malaysia. Dulu-dulu adalah satu peniaga Cina ni bawa dessert baobing ke tanah Melayu. Tapi baobing masa tu simple je bahan dia. Ais kisar, kacang merah and sirap. Lepas tu orang kita sendirilah yang upgrade resepi ni. Tambah jagung, cincau, nata de coco sampailah jadi ABC yang kita kenal sekarang. So siapa yang cipta ABC ni? Sebenarnya tak ada jawapan yang tepat pun. Tapi yang pasti ABC ni kita dapat pengaruh dari dessert perniagaan Cina dan berevolusi ikut selera Malaysia. Dari mana ABC ni mula jadi famous? Ada teori kata ABC ni start famous dekat Penang dan Melaka sebelum masuk market satu Malaysia. Lah dah macam bisnes zaman moden pula gayanya. Zaman dulu pun ada trend viral tu. Dan bukan semua negeri dekat Malaysia ni panggil ABC ni ABC. Kalau kat Sabah, diorang tak panggil ABC ni ABC tapi diorang panggil ais kacang. Sama juga dengan orang Sarawak, diorang panggil ais campur. Tapi vibe dia ni sama je sebenarnya. Dan sekarang pun ada banyak version. Ada letak durian, Milo, Oreo, semuanya ikut tekak sendiri. Okay, tu je info hari ni. Apa-apa komen, drop dekat bawah. Bye!